Oh, selamat pagi. Sekarang jam 5.30 pagi. Tengah buat persiapan, masuk-masukkan barang untuk ke Pulau Aman, Pulau Pinang. Mengai, jom. Stok kamera. Kasut kamera. Guys, sekarang aku ada dekat Batu Kawan untuk cari umpan, udang hidup. Jom. Okay, Assalamualaikum. Kita sudah sampai lah guys dekat JP Pulau Aman. Let's jom. Sampai dah. Belum. Okey. Gambar. Yang tu si. Hei, gambar oi. Gambar oi. So, sekarang kita orang ada dekat Kelong. Dah sampai dah. Oh, mana kita sudah sampai. Apa lagi? Mengai kan? Let's jom. Masih kumpau lagi kita masih kumpau lagi. Dia tarik tapi dia tak mau makan sungguh-sungguh. Tunggu je lah, belum ada rezeki lagi nak dapat ni. Obor. Duk tunggu ikan. Makan tak makan? Aku yang makan. Kumpau sikit lah. Comel ikan ni, nampak? Tapi dia orang cakap tak sedap kalau makan. Buang balik. Oh, lunch kita dalam persiapan. Sama. Kena perut. Mengai boleh tak tahu mana pun. Makannya mewah. Makan tengok. Daripada jadi sampai ke malam. Makannya mewah daripada pagi sampai ke malam. Makan. Kita cari malam lah. Kita memburu waktu malam. Siang tadi kita boleh sikit sangat. Hai. Hai, si Sulaiman ni. Aku nak ikan lah tarik tadi. Kau yang makan. Hai. Siapkan breakfast kau ikan tak dapat, makan yang mendapat kat sini. Pulang yang kecewa Pulang yang kecewa. Kumpau berdarah. Pulang dengan kecewa. Cuma perut kenyang. Perut lah kenyang. Makan mewah. Ikan tak tahu mana. 5 star. Okay, boat dah sampai. Nak balik dah. Hai, kenangan ni. Kumpau berdarah. Nangan manis. Makan je mewah. Ikan. Makan sampai. First time aku rasa aku main kelong yang agak menghampakan. Kumpau yang agak teruk lah. Last dapat ikan pagi kemarin. Lepas malam dapat tak dapat ikan, cuma ikan yang tak boleh dimakan.
So guys, masih tengok video ni. Jumpa next video. Bye bye guys.